Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembentangan ini, iaitu subjek BMMD 1104, Kesusasteraan dan Kebudayaan, kami ditugaskan untuk mengkritik karya sastra dan kami bersepakat memilih novel Sile Daksina. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu terdiri daripada saya sendiri, iaitu Nurul Suraya binti Yusof, yang kedua Muhammad Syami Amsyah bin Muhammad Safri, dan yang ketiga Wan Nur Syakila binti Wan Syukri. Pengenalan. Yang pertama, definisi sastra. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, sastra ialah hasil seni atau karya tulisan dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai keistimewaan tertentu. Hashim Awang pula mendefinisikan kesusasteraan sebagai ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa, sama ada secara lisan atau tulisan, serta memiliki keindahan dalam isi pengucapannya. Definisi kritikan sastra. Kritikan sastra ialah bidang yang mendefinisikan, menghuraikan dan menilai karya sastra secara objektif serta sistematik. Penilaian dilakukan dengan jujur berdasarkan alasan kukuh tanpa bergantung sepenuhnya kepada teori sastra. Untuk subjek ini, kumpulan kami telah memilih novel Sile Daksina karya Nizar Parman. Baiklah, pertama sekali saya akan membacakan sinopsis tentang novel Sile Daksina ini. Haikal yang merupakan watak utama di dalam novel Sile Daksina ini telah menerima sebuah manuskrip lama yang mengandungi hasil penulisan ayah kandungnya. Haikal kini menetap di Kuala Terengganu bersama Umi dan Walid, iaitu ayah tirinya serta adik tirinya. Teruja dengan manuskrip tersebut, Haikal tekad untuk menjejaki bapa kandungnya di Batu Pahat, Johor. Walaupun ayahnya telah meninggal dunia, Umi melarang Haikal untuk ke Batu Pahat, Johor kerana hubungannya bersama ayah kandungnya tidak bahagia. Umi telah membawa Haikal ke Kuala Terengganu dan meninggalkan suaminya Abdullah bin Kayan tinggal kesepian di Johor. Walau bagaimanapun, Haikal telah membuat keputusan untuk ke Batu Pahat, Johor. Setibanya Haikal di kampung Seri Purnama, dia disambut mesra oleh penduduk kampung. Dia mendapati ayah kandungnya merupakan seorang yang sangat disegani oleh penduduk kampung dan sedikit sebanyak membantu Haikal untuk mengetahui cerita mengenai ayahnya. Seorang penggiat aktiviti kebudayaan yang mencintai sastra dan telah memperkenalkan tarian Zapen kepada penduduk kampung. Ayah Haikal juga seorang guru yang aktif menulis sehingga mewujudkan aksara di kampungnya. Haikal telah membuat persembahan Zapen di Purnama dan berpasangan dengan Si Hua. Dia terharu kerana Umi, Walid dan adik tirinya hadir memberi sokongan dan penduduk kampung juga berasa terharu kerana terkenang arwah Abdullah bin Kayan. Dendam Uminya terhadap Abdullah bin Kayan lebur dan telah menziarahi kuburnya untuk mengaku kesilapan kerana memisahkan anaknya daripada bapanya. Setelah menetap beberapa bulan di kampung Seri Purnama, Haikal melanjutkan pelajaran dalam bidang keguruan di sebuah universiti di Sarawak. Kritikan pertama adalah kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan bermaksud memberikan penghormatan kepada para penulis yang gigih menghasilkan karya bermutu tinggi kerana melalui tulisan mereka, pembaca dapat memperluas pemikiran dan memperoleh pelbagai ilmu baharu. Karya yang dihasilkan bukan sahaja mencerminkan kebijaksanaan pengarang dalam mengolah idea, tetapi juga menampilkan unsur kreatif yang menarik serta mampu menyentuh hati pembaca. Karya ini bukan sahaja menampilkan jalan cerita yang segar, tetapi juga menyelipkan mesej mendalam yang mengajak pembaca berfikir secara kritis. Pembaca akan berasa kagum dengan keupayaan pengarang dalam membangunkan watak-watak yang hidup dan menyampaikan emosi dengan begitu berkesan. Kehebatan seperti ini wajar diberikan perhargaan yang sewajarnya agar lebih ramai pengarang berbakat terus berkarya dan menyumbang kepada dunia sastra. Contoh analisis kritikan sanjungan yang pertama ialah penulis turut memasukkan elemen-elemen sastra melalui penerapan nilai murni, khususnya dalam aspek seni dan budaya. Salah satu contoh yang jelas ialah perwatakan Ailing, seorang kanak-kanak berusia 7 tahun yang bukan sahaja
sahaja fasih berbahasa Melayu tetapi juga berbakat dalam seni deklamasi puisi. Keberaniannya terselah apabila dia dengan penuh keyakinan mendeklamasikan sajak di hadapan khalayak ramai semasa persembahan Zapin di kampungnya. Majlis itu turut dihadiri oleh penduduk kampung serta tetamu kehormat YB Samsuri. Kritikan sanjungan yang kedua adalah penulis memasukkan nilai kerjasama dalam novel tersebut. Nilai kerjasama juga dipaparkan dalam persiapan majlis tersebut di mana penduduk kampung bekerjasama berlatih tarian Zapin di Balai Raya. Mereka saling membantu bagi memastikan persembahan berjalan lancar dan mengangkat warisan budaya mereka. Pak Haji Salam sebagai seorang yang berpengalaman dalam seni tarian tradisional turut menunjukkan kesungguhan dalam mengajar generasi muda agar seni Zapin terus dihargai dan tidak ditelan zaman. Usaha dan semangat mereka mencerminkan betapa pentingnya nilai kebersamaan dan perhargaan terhadap warisan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Seterusnya, yang kedua adalah kritikan teguran. Kritikan teguran bermaksud ulasan atau komen yang diberikan dengan tujuan untuk menegur, membetulkan atau memperbaiki sesuatu perkara yang kurang baik atau mempunyai kelemahan. Kritikan ini biasanya disampaikan secara membina dan bertujuan untuk membantu seseorang atau sesuatu karya menjadi lebih baik. Contohnya, dalam dunia sastra, kritikan teguran terhadap sesebuah novel mungkin melibatkan komen tentang kelemahan dalam jalan cerita, ketidakseimbangan watak atau mesej yang kurang jelas disertakan dengan cadangan penambahbaikan. Contoh analisis kritikan teguran yang pertama ialah penulis tidak menerapkan nilai keadilan. Salah satu contoh yang jelas ialah watak Umi Haikal yang tidak memberi kebenaran kepada anaknya Haikal untuk berjumpa dengan ayah kandungnya selepas perceraian. Keputusan ini menunjukkan bahawa penulis tidak menerapkan nilai keadilan dengan sewajarnya kerana sebagai seorang anak, Haikal seharusnya diberikan hak untuk bertemu dan mengenali ayahnya Abdul Wahkayan. Larangan ini menimbulkan konflik dalaman dalam diri Haikal yang terpaksa memendam perasaan ingin tahu tentang ayah kandungnya. Contoh analisis kritikan teguran yang kedua ialah penulis tidak menerapkan nilai jujur dalam diri watak utama. Watak Haikal sendiri tidak menunjukkan nilai kejujuran dalam tindakannya. Dia membaca manuskrip secara sembunyi-sembunyi dan menyembunyikannya daripada pengetahuan ibunya. Tindakan ini menunjukkan bahawa penulis tidak menerapkan nilai kejujuran dalam diri watak utama, sedangkan seharusnya Haikal jujur dan berterus terang kepada ibunya mengenai penemuannya. Jika kejujuran diterapkan dalam penceritaan, hubungan antara ibu dan anak dalam novel ini mungkin dapat digambarkan dengan lebih harmoni. Seterusnya, contoh analisis kritikan teguran yang ketiga ialah penulis menerapkan unsur kebencian. Contohnya, penulis juga menerapkan unsur kebencian dalam diri Umi Haikal yang disebabkan oleh masalah rumah tangganya dengan Abdul Wahkayan. Disebabkan rasa marah dan dendam terhadap bekas suaminya, Umi Haikal enggan membenarkan Haikal bertemu dengan ayahnya. Hal ini menunjukkan bagaimana emosi negatif boleh mempengaruhi keputusan seseorang. Yang ketiga, kritikan saranan. Kritikan saranan adalah kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur membina dalam karya. Kritikan saranan juga bersifat memberi alternatif untuk membaiki kekurangan. Kritikan ini mengalihkan aliran positif dan amat signifikan kepada khalayak pembaca, pengarang dan pengkritik sendiri. Contoh analisis kritikan saranan. Dalam konteks ini, penulis karya novel Sili Daksina tidak sepatutnya meletakkan sikap negatif iaitu mementingkan diri dalam karya ini. Malah, teks mementingkan diri itu akan mengundang unsur-unsur negatif dalam karya seperti gaya bahasa, plot, teknik dan watak serta perwatakan yang dimainkan dalam karya ini. Contoh peristiwa, Umi tidak membenarkan Haikal menyejaki ayahnya yang sebenar kerana dia benci dengan sikap Abdullah bin Kayan yang meminati kesusastraan. Berdasarkan contoh peristiwa ini,
Saya ingin memberikan saranan bahawa penulis sepatutnya tidak terlampau menerapkan sikap yang tidak baik dalam diri seorang ibu. Malah sebenarnya penulis perlu sekurang-kurangnya menzahirkan sedikit rasa empati dengan membenarkan seorang anak mencari di mana keberadaan ayahnya. Yang keempat, kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan merupakan suatu proses mendekati sesuatu karya. Kritikan ini merupakan suatu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Dalam bidang kritikan, penimbangan atau penilaian pengkritik berlandaskan suatu aspek atau tinjauan tertentu. Landasan ini merujuk kepada penggunaan teori atau ilmu tertentu. Terdapat 6 jenis kritikan pendekatan iaitu pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik, pendekatan moral, pendekatan sosiologi, pendekatan psikologi dan pendekatan arketip. Seterusnya, contoh analisis kritikan pendekatan. Yang pertama, pendekatan intrinsik. Pendekatan terhadap karya sastera itu sendiri, terutama unsur dalaman yang membina karya sastera seperti plot, watak atau perwatakan, latar, sudut pandangan dan gaya bahasa. Contoh kritikan dari sudut watak dan perwatakan. Watak Haikal digambarkan sebagai seorang anak yang berjiwa halus, setia pada keluarga serta gigih mencari kebenaran. Namun, watak-watak sampingan seperti Ratna dan Umi Haikal kurang dikembangkan secara mendalam. Contoh peristiwa, Haikal sangat tekad membaca manuskrip arwah ayahnya dan memutuskan untuk mengetahui sejarah ayahnya sendiri. Ratna pula hanya berfungsi sebagai tempat Haikal meluah rasa tanpa perkembangan watak yang besar. Yang kedua, pendekatan sosiologi. Memberi tumpuan terhadap 3 aspek utama iaitu pengarang, karya atau masyarakat. Contoh kritikan. Novel ini menampilkan nilai masyarakat Melayu tradisional yang kuat berpegang kepada adat dan budaya seperti zapin, gotong royong serta hubungan erat sesama jiran. Namun begitu, terdapat perpecahan antara golongan tua dan muda yang kurang diberikan penyelesaian yang jelas. Contoh peristiwa, dalam bab 3, perpecahan dalam kalangan ahli kumpulan zapin di Purnama. Watak-watak seperti Haikal dan Tauqir Lim cuba menghidupkan semula semangat gotong royong tersebut melalui latihan tarian zapin. Yang ketiga, pendekatan psikologi. Menganalisis karya dari sudut emosi, tingkah laku, konflik dalaman serta keadaan mental watak-watak. Contoh kritikan. Novel ini berjaya menggambarkan konflik dalaman watak Haikal yang rindu akan kasih sayang ayah kandungnya. Namun, konflik dalaman watak-watak lain seperti Umar Haikal atau Ratna kurang diberi penekanan. Contoh peristiwa. Dalam bab 5, Haikal mengenang kekecewaan tidak sempat menetap wajah ayahnya kerana halangan ibunya. Dia berasa tertekan dan menyimpan perasaan rindu serta mengetahui lebih lanjut mengenai arwah ayahnya. Yang keempat, pendekatan arketip. Mengkaji simbol, watak, peristiwa dan tema universal yang sering berulang dalam karya sastera seluruh dunia. Contoh kritikan. Haikal boleh dilihat sebagai watak wira arketip yang memulakan perjalanan mencari asal-usul dan identiti dirinya. Seperti wira dalam cerita klasik, Haikal meninggalkan zon selesanya menghadapi cabaran iaitu konflik dengan Umi dan kekeliruan diri dan akhirnya menemui jawapan serta menerima siapa dirinya. Contoh peristiwa. Dalam bab 6, Haikal bertekad pergi ke kampung arwah ayahnya walaupun dihalang oleh uminya. Perjalanan ke kampung Seri Purnama ini adalah lambang perjalanan arketip seorang anak muda mencari akar dirinya. Yang kelima, pendekatan moral ataupun etika. Penelitian terhadap nilai-nilai moral dan agama. Kajian ini difokuskan terhadap perilaku watak yang ditampilkan oleh pengarang. Contoh kritikan. Novel ini memuatkan pelbagai nilai moral seperti kasih sayang keluarga, menghormati orang tua dan menjaga budaya. Namun, penyampaian nilai kadang-kala terlalu tersirat sehingga sukar ditangkap oleh pembaca muda. Contoh peristiwa. Dalam bab 6, apabila ibu Haikal akhirnya hadir menyaksikan persembahan zapin anaknya, pengajaran tentang pentingnya menghapuskan dendam dan menghargai warisan keluarga tersirat di situ. Dan yang terakhir sekali, pendekatan ekstrinsik. Pendekatan yang memberi fokus terhadap memanfaatkan ilmu bantu bukan sastera iaitu sejarah, agama, psikologi, sosiologi dan politik. Contoh kritikan dari sudut politik. Politik turut disentuh secara tidak langsung. Pemimpin masyarakat seperti YB Samsuri digambarkan memberi sokongan kepada aktiviti budaya. Ini menggambarkan harapan pengarang bahawa pemimpin politik bukan sahaja berperanan memimpin tetapi juga menjaga budaya dan warisan masyarakat. Contoh peristiwa. Dalam bab 3, kehadiran YB Samsuri pada malam persembahan zapin menunjukkan pelibatan pihak berkuasa dalam memelihara seni warisan bangsa. Kritikan penganalisisan. Maksud kritikan penganalisisan ialah proses menilai dan memahami sesuatu karya
secara mendalam untuk menentukan kualiti serta impaknya. Pengkritik meneliti aspek seperti bahasa, watak, tema, perlambangan, sudut pandangan dan ideologi dalam karya sastera. Kritikan penganalisisan tema. Cerpen Sila Daksina menonjolkan tema utama perjuangan mengekalkan nilai warisan budaya dan kasih sayang dalam keluarga yang disampaikan melalui konflik generasi, pencarian identiti dan pengorbanan. Ia menggambarkan pertembungan nilai antara generasi lama yang berpegang teguh kepada tradisi dan generasi muda yang cenderung untuk pembaharuan seperti melalui dialog antara ibu dan anak yang mencerminkan ketegangan tersebut. Pencarian identiti pula ditonjolkan apabila si anak cuba memahami asal-usul dan sejarah keluarganya, manakala pengorbanan ibu yang bersusah payah demi kebahagiaan anaknya memperlihatkan kasih sayang dan tanggungjawab yang mendalam. Cerpen ini berjaya mengetengahkan mesej penting tentang penghargaan budaya dan hubungan kekeluargaan walaupun berhadapan dengan cabaran zaman moden. Kritikan penganalisisan watak. Baiklah, watak Ong Si Hwa dalam Sila Daksina berperanan penting dalam mengukuhkan tema perpaduan dan integrasi kaum. Sebagai remaja berbangsa Cina yang fasih berbahasa Melayu dan berminat dalam seni bahasa, keunikan wataknya menjadikan novel ini lebih realistik dalam menggambarkan masyarakat majmuk. Antara peristiwa yang menonjolkan keistimewaan Ong Si Hwa ni ialah kejayaannya memenangi pertandingan mendeklamasikan sajak di peringkat sekolah. Hal ini membuktikan bahawa penguasaan bahasa bergantung pada minat dan usaha, bukannya kaum. Selain itu, persahabatannya dengan Haikal memperlihatkan hubungan silang budaya yang erat. Wataknya memperkayakan penceritaan serta menyampaikan mesej bahawa budaya dan bahasa tidak seharusnya menjadi penghalang dalam hubungan sosial. Kritikan penganalisisan yang seterusnya ialah pada permulaan cerita. Cerita bermula dengan naratif kehidupan keluarga Haikal yang terasing daripada dunia seni bapanya. Contohnya, Haikal tidak memahami kepentingan manuskrip peninggalan bapanya pada awal cerita. Permulaan ini memperkenalkan konflik dalaman watak yang berkisar kepada identiti dan warisan keluarga, menarik minat pembaca untuk mengikuti perjalanan emosinya. Kritikan pada pengakhiran cerita pula, pengakhiran cerpen ini membawa emosi mendalam apabila Haikal akhirnya menerima dan menghargai legasi seni ayahnya. Dalam peristiwa yang menyentuh hati, Haikal membaca manuskrip tersebut dan mendapati inspirasi yang membawanya kepada pemahaman baru tentang dirinya dan pengorbanan ayahnya. Penutup cerita ini memberikan pengajaran tentang menghargai hubungan keluarga dan warisan budaya. Yang terakhir, kritikan penilaian. Maksud kritikan penilaian ialah proses menilai mutu sesuatu teks sastera. Pengkritik perlu menentukan sama ada karya tersebut berkualiti, mempunyai kekuatan atau keistimewaan tertentu. Pada penilaian saya, karya Sila Daksina ini berkesan dalam menyampaikan mesej penting tentang hubungan kekeluargaan, kasih sayang dan perjuangan mengekalkan warisan budaya di tengah-tengah arus pemodenan. Watak-wataknya, terutama ibu dan anak, berjaya menggambarkan emosi dan konflik generasi dengan mendalam, manakala gaya bahasa serta penggunaan teknik imbas kembali menambah tarikan cerita ini. Walaupun penceritaan Sila Daksina ini kadang-kala perlahan, tetapi cerpen ini berjaya meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca dan relevan dalam konteks sosial masa kini. Jadi, pada pandangan saya, cerpen Sila Daksina ini sangat bermutu kerana cerpen ini berjaya menggabungkan elemen emosi dan tradisi, menyebabkan cerpen ini boleh memberi inspirasi
kepada pembaca. Antara nilai-nilai yang terdapat di dalam karya ini ialah nilai kekeluargaan. Contoh peristiwa, Haikal membaca manuskrip lama peninggalan bapanya dan akhirnya memahami kasih sayang bapanya terhadap keluarga. Peristiwa ini menggambarkan kepentingan hubungan kekeluargaan yang menjadi teras cerita. Ia menunjukkan bagaimana kasih sayang dalam keluarga tetap wujud walaupun terdapat jurang komunikasi atau perbezaan fahaman. Yang kedua, nilai penghargaan terhadap seni dan warisan budaya. Contoh peristiwa, Haikal menemui kandungan manuskrip yang menggambarkan seni tradisional dan dia sangat menghargai manuskrip tersebut. Jadi, peristiwa ini menyerlahkan kepentingan seni sebagai identiti budaya. Haikal belajar bahawa seni tidak hanya mewakili masa lalu tetapi juga satu bentuk warisan yang perlu dijaga untuk generasi yang akan datang. Yang ketiga, nilai pengorbanan. Contoh peristiwa bapa Haikal berkorban mempertahankan seni budaya meskipun menghadapi kesukaran dan penolakan masyarakat. Pengorbanan ini mencerminkan betapa besarnya cinta bapanya terhadap warisan keluarga dan masyarakat. Ia menjadi inspirasi kepada Haikal untuk meneruskan perjuangan tersebut. Yang keempat, nilai keterbukaan dan penerimaan. Contoh peristiwa, Haikal akhirnya menerima manuskrip tersebut sebagai simbol warisan dan pengorbanan ayahnya selepas membaca dan memahaminya. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya keterbukaan dalam memahami perspektif dan nilai orang lain, serta bagaimana penerimaan dapat membawa perubahan positif dalam diri seseorang. Sebagai penutup, kritikan sastra memainkan peranan penting dalam pembangunan sesebuah karya kerana ia bukan sahaja membantu menilai kekuatan dan kelemahan sesebuah penulisan tetapi juga memberikan ruang untuk penambahbaikan. Melalui kritikan yang membina, penulis dapat memperbaiki gaya penulisan mereka serta memperoleh idea baharu yang boleh memperkayakan karya seterusnya. Secara tidak langsung, kritikan sastra juga memberi kesan kepada pembaca kerana hasil karya yang lebih berkualiti mampu menyampaikan mesej yang lebih jelas dan berkesan. Selain itu, kritikan sastra membolehkan sesebuah karya diteliti dengan lebih kritis dan jitu serta melalui pertimbangan yang adil terhadap kelebihan dan kelemahannya. Dengan menggunakan pendekatan yang sesuai, kritikan dapat menilai sama ada sesuatu karya benar-benar bermanfaat kepada masyarakat atau sekadar bersifat hiburan semata-mata. Oleh itu, kritikan bukan hanya memberi manfaat kepada pembaca tetapi juga kepada pengkaji dan pengarang kerana ia membantu memperkayakan dunia kesusasteraan dengan karya yang lebih bermutu dan bermakna. Berikut merupakan sumber rujukan kami sepanjang kami menjalankan tugasan ini. Itu sahaja video pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.